Berniaga ni semua orang boleh berniaga. Daripada muda, pertengahan, tua, semua orang berniaga. Tapi pada Acik, berniaga ni kena ada jiwa. Kita buat sesuatu kerja tu, kita kena ada niat. Niat nawai itu kita kena ikhlas. Tahun 2000 berapa tak ingat kan. Puncak Alam ni mana ada apa. Hutan belantara. Masa sampai tu menangis. Kedai pun tak ada. Macam mana kan. Bila Acik nak berniaga, suami Acik orang pertama ke depan. Dia akan jumpa supplier. Lepas tu, okey, dia bawa Acik. Lepas tu dia tinggalkan Acik. Kau handle lah sendiri. Lepas tu satu hari tu, dia pergi nak beli perabot dekat kilang. Sofa Chesterfield. Lepas tu dia tanya, tokey tu boleh tak kalau kita nak jual? Dia kata boleh. Lepas tu tak daripada tu, Acik jual. Acik cuma fikir nak tolong suami je. Kehidupan Acik ni bukanlah sosial sangat. Tak pergi mall, tak apa. Tapi bila ada untung tu, Acik duit simpan kat ASB. My AJ tu maksudnya Marwati Yusof, anak Jamal. Anak Jamal tu anak-anak Acik. Marwati Yusof tu Acik lah. Bila berniaga online, diorang dah ramai dah tahu, ramai dah ikut. Acik cakap tak boleh ni, kita kena buka kedai. Bukalah kedai tahun 2019, hujung tahun kita dah buat kedai ni. Lepas tu 2020 Acik buka kedai. Tiba-tiba pandemik, tutup kedai 2 tahun. Masa tu sangat struggle lah. Bila tiba-tiba pandemik, memang jiwa kena kental masa tu. Masa jual Chesterfield, bisnes sangat naik. Kita menyimpan sebab Acik bukan jenis yang suka enjoy-enjoy, tak. Ada duit simpan, macam tu je. Bila pandemik tu, kita tak boleh rolling. Duit simpan tu keluar, bayar sewa, bayar gaji, macam tu je. Masa tu Facebook baru naik kan. Cik belajar macam mana berniaga kat Facebook. Cik pergi kelas FB Ad dekat KL. Masa tu masuk kelas RM50 je pun. Tapi boleh belajar, memang boleh belajar pandai lah. Sampai pandai lah insyaAllah. Macam tu je. Masa dulu, kita tekan ads tu RM5. Tapi WhatsApp tu, dia punya order tu memang banyak. Sampai Acik pernah tak boleh angkat tangan. Nak drive pun tak boleh, sakit. Sebab masa tu orang tak ramai buat online. Kita orang berdua je yang buat. Hantar Semenanjung Malaysia, Acik hantar. Bukan duit semata-mata. Duit tu memang perlu. Semua orang nak duit kan. Tapi kalau kita berniaga sebab duit je, tak ada jiwa, tak ada rasa ikhlas, benda tu takkan menjadi sebenarnya. Kalau budak-budak muda sekarang tengoklah banyak yang suka berniaga, tak payah belajar tinggi-tinggi, senang dapat duit kan. Tapi jiwa tu kosong memang tak ada makna. Berniaga tu kena ada jiwa. Niat tu memang sangat penting. Kalau kita berniaga, kita niat nak bantu kehidupan keluarga kita selesa. Kita kena ikhlas, kena redha. InsyaAllah Allah bagi jalan tu sangat mudah dekat kita. Kemerdekaan kewangan tu bebas hutang. Kita tak ada hutang dengan orang. Jadi hidup kita selesa. Acik generasi Labo.